Gambar ni adalah majlis perkahwinan ketika suami dia tu masih lagi duduk di dalam guk ataupun dalam penjara adik kakak. Cerita ni kisah ni adik kakak telah berlakunya di kawasan Tanah Merah. Tak tahu jugalah kata Tanah Merah Kelantan Malaysia ke Tanah Merah sebelah Indonesia. Sebab dia tidak beri kenyataan kata Tanah Merah mana adik kakak. Dua orang ni adik kakak bahagia lelaki tu saat ni namanya Fatrid Asim. Umur 39 tahun. Manakala isteri dia tu namanya Nur Ashikin Husni Tamrin adik kakak. Umur 38 tahun. Sebenarnya adik kakak dua-dua orang ni mereka ni duk buat perancangan nak menikah kahwin semenjak 9 tahun lalu lagi dah. Kalau kira tahun Malaysia ni tahun lebih kurang tahun 2017, tahun 2018 ataupun tahun 2560 lagi dah adik kakak dia weh. Mereka ni nak menikah. Tiba-tiba adik kakak dekat-dekat nak nikah, nak sampai hari menikah hak mereka berdua lebih kurang 2 minggu ya. Tiba-tibanya bahagian lelaki kena igat. Bawa kena igat tu adik kakak dia weh. Jadi perkahwinan, majlis perkahwinan nak ada pada ketika tu kena batal dengan sementara. Walau bagaimana pun adik kakak bahagian isteri, bahagian perempuan tu saat ni adik kakak masih lagi nak nikah dengan cik abang dia seorang ni. Kena nak nikah dengan cik abang dia seorang ni. Usaha juga kok tu, kok tu. Maka cik abang dia saat ni kena masuk dalam penjara, masuk dalam gok. Tapi pihak perempuan tu saat ni usaha nak boleh nikah juga dalam mana. Wak surat pergi ke penjara, dia kata tak apalah, abang dia duduk dalam gok dalam penjara, tak apalah, dia nak nikah. Lalah mana dia nak nikah, nak jadi isteri hak abang dia tu saat ni juga adik kakak dia weh. Sebab gapo dia nak nikah adik kakak? Sebabnya dia takut kata dia berlaku gapo dia terhadap lelaki tu saat ni, dia mudah nak pergi beri pertolongan. Sakit demi gapo ko apabila jadi dalam keluarga yang sama, memanglah dia berlaku gapo dia, pihak penjara gapo hantar maklumat pergi kepada dia. Dia selaku isteri adik kakak. Jadi perempuan tu saat ni adik kakak kalau buat surat pergi minta lebih kurang ni kali tapi tak berjaya. Tak boleh adik kakak. Lah kalinya adik kakak setelah mana suami dia duduk dalam gok selama lebih kurang 9 tahun. Duduk dalam gok 9 tahun adik kakak baru berjaya buat surat nak boleh menikah. Lalah kali bulan Mekara yang telah lepas baru ni, bulan Januari yang telah lepas baru ni, mereka berdua saat ni boleh menikah kahwin molek adik kakak. Di samping setelah mana selepas daripada mereka menikah gapo siadah, bukan kata tok lelaki tu saat ni boleh keluar daripada penjara. Dak lagi adik kakak. Tak tahu kata bila masa lagi. Lelaki dia saat ni suami dia nak boleh tubik daripada penjara. Cumanya yang perempuan itu saat ni usaha nak menikah tu saat ni adik kakak kerana gapo dia? Kerana kalau ada masalah gapo terhadap suami dia sakit demi gapo dia boleh nak mari tolong bantu gapo gitulah. Dia ada gapo dia terhadap suami dia gapo ni, pihak penjara ni siapa maklumat terhadap dia adik kakak. Tunggu masa lebih kurang 9 tahun semenjak dia buat perancangan nak menikah yang di awal-awal, lalah kali adik kakak menikah ketika suami dia duduk dalam penjara dan tak tahu lagi kata bila masa ke suami dia nak keluar daripada penjara tu saat ni adik kakak. Lagu mana adik kakak berpendapat, pandangi lagu mana berkaitan dengan khabar berita kisah cerita ni, cuba komen bersama di dalam ruang komen kita di bawah. Siapa dia nak buat haji dan umrah, ingatlah kepada Al-Hikmah Tour. Hari ni boleh long tabian ataupun daftar nama untuk haji tahun 2570. Ada 3 pakej. Pakej VIP, Tengah dan juga pakej dak sampai 45 hari. Dan hari ni dia buka terima untuk buat umrah bulan 10, bulan Tuklah. Ada 2 grup, 12 hingga 20 Tuklakom dan juga 14 hingga 28 Tuklakom. Harga RM99,000 sahaja. Setiap kali nak buat haji, buat umrah, ingatlah kepada syarikat Al-Hikmah Tour diurus oleh Ustaz Sabri Palah. Maklumat lebih lanjut, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu.